Sebelum ni telah berlangsung satu sesi perbincangan di antara rakan kongsi Liga Malaysia. Kali ni MFL buat inisiatif buat discussion tu secara live di Facebook. So, kita dapat tahu cepat apa yang diorang discusskan selama 2 jam lebih tu. Meeting kali ni dapat perhatian sebab kononnya ada gerakan untuk merevolusi Liga Malaysia. Sebelum meeting, Dr. Johan dijangka menjadi highlight dengan usul-usulnya untuk improve Liga Malaysia. Tapi bila dah meeting, sebaliknya yang berlaku, kehadiran TMJ yang menjadi highlight. Relax je datang lambat. Lepas tu bagi sedas 2, terus tinggalkan meeting. TMJ bawa cadangan production penyiaran bola sepak diuruskan sendiri oleh MFL. Tak lagi bergantung kepada hak penyiaran sedia ada yang consider gagal menyumbang kewangan kelab dengan konsisten. Lepas tu TMJ ada reveal pasal kes Please Lah Brother. Conversation WhatsApp di antara Timbalan Presiden FAS dengan Ketua Unit Pengadil. Aku tak nak cerita panjang pasal kes WhatsApp tu, tapi aku nak cerita apa poin-poin yang diketengahkan dalam meeting ni. Antara yang dibincangkan berkenaan dengan susunan jadual liga dan efeknya kepada kos perjalanan kelab. MFL cakap 25% perubahan jadual perlawanan adalah disebabkan oleh konflik pertandingan AFC iaitu ACL Elite, ACL 2 dan juga Shopee Cup. Selain itu disebabkan kerja-kerja naik taraf stadium, perubahan jadual di bulan Ramadan, penggunaan stadium oleh kerajaan dan keadaan cuaca. Yang teruk terkesan of course lah tim daripada Borneo. Kos perjalanan kalau musim perayaan boleh jadi 3 kali ganda lagi mahal. So usulnya supaya MFL discuss dengan syarikat-syarikat penerbangan ni untuk dapatkan harga terbaik untuk semua kelab. Instead of kelab-kelab ni pergi approach satu-satu syarikat penerbangan ni sendiri. Seterusnya cerita pasal infrastruktur stadium. MFL tetapkan standard lampu limpah 2000 lux bermula 2027 berbanding sekarang ni 1200 lux sejak 2012. Tujuannya supaya kualiti live dekat TV dapat ditingkatkan. Tapi kelab ngadulah susah nak naik taraf stadium ni sebab diorang bukan owner kepada stadium tu. So cadangannya supaya MFL discuss direct terus kepada owner-owner stadium ni. Ada juga discussion pasal struktur liga dan governance. Kelab-kelab minta ada wakil kelab dalam board MFL supaya communication lagi telus. Selain itu, kelab-kelab juga usulkan supaya badan referee ni diswastakan cepat. So, dapatlah improve ketidakkonsistenan keputusan referee dan juga sebarang keputusan kontroversi. Ada juga kelab yang minta akses terus, akses rasmi ke KAS. Seterusnya, isu kewangan dan operasi kelab. Rupa-rupanya, MFL charge 10% levy kepada setiap tiket yang dijual dekat stadium. So kelab minta untuk kurangkan persen levy tu sebagai tanda sokongan kewangan kepada kelab. Kelab juga ngadu kerap kena scam dengan ejen dan player sebab tak ada sistem untuk semak hutang EPF dan juga LHDM. Ada juga kes player import daripada negara tertentu terutamanya Myanmar dan Syria tak dilindungi insurans Malaysia dan disekat oleh bank negara. Seterusnya kelab juga minta kuota pemain import dikurangkan daripada 6 ke 3 atau 4 player atas padang. Dan soalan paling kontroversi pasal status kewarganegaraan 7 player warisan kontroversi. MFL tegaskan 7 player kontroversi ni adalah sah berwarga negara Malaysia dan boleh dikategorikan sebagai player lokal. Keputusan ni konsisten seperti yang diputuskan oleh AFC dan juga AFF. So itu antara perkara yang aku dapat pick up lah daripada discussion ni. Aku agak lega juga sebab based on discussion ni nampak macam semua kelab nak move on, nak improve Liga Malaysia. Berbeza dengan naratif dan kabar angin dekat social media sebelum ni yang katanya nak downgrade Liga Malaysia. Bagi aku perbezaan pendapat bila kita buat discussion ni itu biasalah. Kita kena ada check and balance. Kalau semua benda setuju je, majority setuju je, tak ada check and balance, susah juga kita nak improve. Perbincangan yang sihat macam ni bagus untuk semua. Just kita kena elakkan daripada terbabit dengan politik. Yang nak boycott lah, tak nak turun stadium lah, terpulanglah pada dorang. Masing-masing pun dah besar. Kita fokus apa yang ada, fokus the big picture, develop new fans. Benda di luar kawalan, kita relax dulu. Kita kontrol apa yang dalam kawalan kita. Cuma kena beringat jugalah, walaupun ada golongan yang protes, tapi bila diorang masih lagi bercakap pasal sesuatu isu tu, maksudnya diorang masih sayangkan. Golongan macam ni kira macam pembangkang lah dalam parlimen. Fungsi diorang check and balance supaya bola sepak kita ni keep improving, tak adalah mundur ke belakang. Okay, tu je. Bye-bye.